Kau ingat penjara mesti gelap, kotor dan tak selesa, kan? Tapi, tak semua penjara macam tu. Ada sesetengah penjara yang buatkan kita terfikir, adakah ini benar-benar penjara atau lebih macam resort? Di dunia ini, ada penjara yang bukan sahaja mempunyai kemewahan yang luar biasa, tetapi juga menawarkan fasiliti yang seolah-olah sebuah hotel 5 bintang. Hari ini, kita akan bawa kau ke dalam dunia penjara-penjara mewah yang paling luar biasa di dunia. So, let's go! Halden Prison di Norway adalah penjara yang sering dipuji kerana reka bentuknya yang lebih mirip dengan resort mewah daripada penjara. Ditubuhkan pada 2010, Halden sering digelar penjara paling manusiawi di dunia. Setiap sel penjara dilengkapi dengan katil yang selesa, meja kerja dan rak buku. Ada juga dapur yang lengkap untuk banduan memasak dan ruang santai dengan sofa dan TV. Apa yang menarik, penjara ini menekankan kepada rehabilitasi lebih daripada hukuman. Banduan diberikan peluang untuk mendalami kemahiran seperti memasak, pertukangan, dan bahkan muzik. Walaupun penjara ini penuh dengan kemewahan, tujuannya adalah untuk membantu banduan kembali ke masyarakat dengan lebih bersedia. Satu lagi penjara dari Norway yang menarik adalah The Bastøy Prison. Terletak di sebuah pulau, penjara ini memberikan pengalaman hidup seperti di luar dunia penjara. Banduan tinggal di chalet yang sangat selesa, di mana mereka boleh berkebun, memancing, dan menjalani kehidupan yang agak bebas. Mereka juga dibenarkan untuk bergerak bebas di pulau tersebut yang jauh daripada dunia luar. Walaupun nampak seperti percutian, matlamat utama Bastøy adalah untuk memberi peluang kepada banduan untuk berubah dalam persekitaran yang tenang dan tidak menekan. Kehidupan di sini lebih kepada pembinaan semula diri dengan mengutamakan pembelajaran dan kerja yang berguna. Penjara Otago di New Zealand bukan hanya sebuah penjara biasa. Terletak di kawasan pedalaman yang indah, penjara ini mempunyai reka bentuk yang unik dan mempunyai banyak kemudahan luar biasa. Banduan di sini mempunyai akses kepada sukan, latihan fizikal dan juga program pendidikan tinggi. Ada juga kawasan beristirahat seperti taman dan kolam renang. Apa yang membezakan Otago daripada penjara lain adalah cara ia menggalakkan banduan untuk terlibat dalam aktiviti luar dan memperbaiki diri melalui aktiviti-aktiviti produktif. Selain itu, terdapat juga kawasan untuk mereka yang ingin menjalani rawatan kesihatan mental, di mana persekitarannya disesuaikan untuk mengurangkan tekanan. Di Perancis, ada satu penjara yang terkenal dengan kemewahan dan keunikannya, iaitu La Santé Prison yang terletak di Paris. Walaupun penjara ini terkenal dengan keselamatannya yang tinggi, ia juga mempunyai fasiliti yang lebih baik berbanding penjara biasa. Sel-sel di sini lebih luas dan dilengkapi dengan kemudahan yang lebih baik, termasuk bilik mandi peribadi dan katil yang selesa. La Santé adalah tempat di mana banduan dari kalangan elit dan tokoh terkenal juga dihantar. Jadi, ia dilengkapi dengan lebih banyak kemewahan daripada penjara biasa. Walaupun dengan semua kemewahan ini, banduan di sini juga terpaksa menjalani kehidupan yang terasing dan mematuhi peraturan ketat. Changi Prison mungkin terkenal kerana sejarahnya yang panjang. Tetapi siapa sangka bahawa ia juga mempunyai kemudahan yang boleh dianggap lebih baik daripada penjara lain di dunia. Walaupun ia terkenal dengan sistem kawalan keselamatan yang ketat, Changi Prison menawarkan beberapa kemudahan untuk banduan yang ingin melakukan pembaikan diri. Di sini, banduan diberi peluang untuk mendalami kemahiran melalui latihan vokasional dan kursus pendidikan. Selain itu, penjara ini juga menyediakan ruang yang selesa dengan ruang makan yang bersih dan kemudahan sukan. Keselamatan adalah keutamaan di sini, tetapi rehabilitasi adalah tumpuan utama mereka.
Penjara-penjara ini mungkin mengubah pandangan kita tentang apa itu penjara. Kita selalu menganggap penjara sebagai tempat yang keras dan penuh dengan hukuman. Tetapi penjara-penjara ini mengutamakan kemanusiaan dan rehabilitasi. Walaupun banduan masih dipenjarakan dan dikenakan hukuman, mereka diberikan peluang untuk memperbaiki diri dalam persekitaran yang tidak menekan. Jadi, apa pendapat kau? Mungkin penjara bukan lagi tempat yang hanya penuh dengan kezaliman, tapi ada yang memberikan peluang kedua kepada mereka yang ingin berubah. Jadi, itu dia. 5 penjara termewah di dunia yang kau mungkin tak sangka wujud. Kalau kau suka cerita-cerita macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik yang akan datang. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye.